Hai, selamat datang kepada video yang terbaru. Topik hari ini adalah of course tentang Hari Raya yang akan datang tidak lama lagi. Dan ramai yang selalu bertanya tentang tip-tip untuk mengelakkan naiknya berat badan secara berlebihan semasa Hari Raya. So di sini saya ingin memberikan beberapa tip yang praktikal yang anda boleh amalkan dan saya sendiri amalkan semasa berhari raya. Tip pertama, jangan tak berhari raya pula. Sayanglah kita dah berpuasa sebulan. So apa salahnya kita balik kampung ke mana-mana dan menjamu selera pada bulan Syawal yang mulia ini. Tapi bagi saya, walaupun kita menjamu selera, janganlah berlebihan, janganlah terlampau gelojoh. Biarlah kita beraya dalam keadaan yang sederhana. Saya pun menikmati lemang, rendang dan lain-lain juga. Tapi pastinya ada kawalan. Kawalan saya macam ni. Kita ada bulan Syawal 30 hari. So 10 hari dalam bulan Syawal itu saya lepas tangan sikit. 20 hari lagi saya akan pastikan kawalan diet itu lebih baik. Because biasanya rumah terbuka pun pada hujung-hujung minggu, Isnin sampai Jumaat kita bekerja. Tak perlu lepas tangan. Pastikan ialah pilihan makanan yang baik supaya hujung minggu rumah terbuka kita boleh lepas tangan. Kalau lepas tangan pun biarlah lebih kurang lah. So bagi saya, kalau saya ke rumah terbuka sekalipun, saya akan pastikan akan bermulanya dengan hidangan yang agak seimbang. Pastinya ada sumber karbohidrat, ada sumber protein yang baik dan lemak tentunya akan ada. Jangan memulakan makanan dengan biskut raya, kuih muih. Pastikan anda mulakan hidangan dengan hidangan yang seimbang. Contohnya ketupat dengan rendang daging, ayam goreng ke, ikan ke, soto ke, apa ke. Pastikan ia hidangan yang seimbang. Dan saya akan rancangkan setiap rumah terbuka itu, saya anggap ia sebagai satu hidangan. Kalau hari yang biasa pun ada 5 kali makan. Bulan Syawal pun saya kalau rumah terbuka ada 5 rumah terbuka contohnya, saya akan anggap setiap rumah terbuka itu sebagai satu hidangan dan pengambilan kalori dia ada perancangan. Kalau keperluan saya katakan 2005, 5 rumah terbuka, satu rumah 500 kalori. Lebih kurang lah. Di sini anda pun kena perlu tahu jumlah kalori dalam ketupat, rendang dan lemang dan lain-lain juga. Lepas tu kalau saya ke mana-mana rumah terbuka pun, saya akan tengok juga kepada lauk-lauk yang dihidangkan, yang mana yang saya nak, yang mana yang saya mungkin tak nak, supaya saya boleh rancangkan pengambilan makanan tersebut. Selain tu, pastikan anda mengambil protein dalam hidangan yang seimbang tu, because protein tu lebih mengenyangkan dan membantu anda mengelak daripada makan makanan yang berlebihan. Kalau ambil rendang pun, rendang adalah sumber protein yang baik, tapi cubalah pilih-pilih mana ketulan rendang yang nampak kurang berlemak. Kalau ambil bahagian ayam pula, ambil bahagian dada yang kurang lemak dan bagus nilai proteinnya. Kalau ada telur, ambil telur putih, tak ada masalah juga. Now again, kalau anda di rumah terbuka, kadang-kadang kita dah makan, lepas tu kita bersosial. Kalau anda bersosial dengan saudara mara tu, kadang-kadang kita gatal. Gatal nak makan, gatal nak minum. Bukan sebab lapar, bukan sebab haus, sebab gatal. So bagi saya, kalau gatal nak makan tu, saya akan pastikan saya makan makanan yang kurang berkalori. Contohnya sayur-sayuran. Because sekarang bosan nak melayan sesiapa. Jadi saya akan makan mungkin timun ke, lobak merah ke, tengok apa yang ada. Nombor 2, pastikan kurangnya pengambilan kalori daripada air. Because hari raya ni kita lebih kepada nak menjamu selera dengan lauk-lauk. Air tu biasanya bukan special sangat. So bagi saya akan fokus kalori itu kepada lauk. Saya akan kurangkan pengambilan daripada air. So air kosong okey, air suam okey, teh kosong okey, kopi kosong pun okey, diet coke pun okey, tapi elak daripada kalori daripada air kalau boleh. Selain daripada itu, kalau anda nak puasa 6 pun, saya rasa itu adalah satu amalan yang sangat baik. Ia termasuk dalam konsep 10 hari berhari raya, 20 hari amalan yang lebih baik. So 6 hari berpuasa sunat tu termasuk dalam hari yang 20 hari yang lebih baik lah tu.
Selain daripada itu, again, kalau anda kurang bersenam di hari raya di kampung contohnya dan pengambilan kalori itu banyak, cubalah sedaya upaya mengaktifkan diri. Macam mana kalau anda banyak cucu ke nephew ke niece ke anak saudara ke, bermainlah dengan mereka, because aktiviti bermain dengan mereka itu membakar kalori. Kalau anda berdiri bakar lebih daripada duduk. Kalau membantu tuan rumah hidangkan lauk ke, basuh pinggan mangkuk ke apa sekalipun pun membakar kalori. Aktiviti gotong royong di kampung pun membantu membakar kalori juga. Kalau rumah tu banyak kereta, tak perlulah bawa kereta tu dekat-dekat dengan pagar. Nak keluar balik pun susah. Park kereta tu jauh-jauh, jimat masa dan membakar kalori aktiviti berjalan kaki. So saya beritahu ada pelbagai tips yang lain lagi. Anda boleh rujuk kepada e-book saya yang berjudul 25 tip elak gemuk di hari raya, yang percuma kepada mereka yang membeli e-book package lifetime tu. Kalau anda ada tip-tip yang lain, bolehlah menghantarnya kepada saya di Twitter, di Facebook ataupun di laman web. Sekali lagi saya ucapkan selamat berhari raya pada tahun 2012 ini. Maaf zahir dan batin.